Wanita tak puas hati, cikgu kata depan anak. Cikgu tu kerja duk tengok TikTok saya. Tengok sudahlah. Bukannya buka TikTok saya, lepas tu kata dekat saya depan anak saya. Seorang wanita meluahkan rasa tidak puas hati selepas seorang guru di sekolah anaknya mengeluarkan kata-kata yang tidak enak terhadapnya. Malah guru terbabit dikatakan sering melihat profil di laman sosial miliknya sehingga mencampuri urusan peribadi keluarganya. Menurutnya, tugas guru hanyalah sebagai pendidik dan bukannya menilai atau memburuk-burukkan ibu bapa di hadapan anak-anak. Namun perkara itu sudah diselesaikan dengan baik apabila wanita itu pergi berjumpa sendiri dengan pengetua sekolah berkenaan. Saya ni nak bercakap berkenaan dengan cikgu sekolah anak saya lah. Saya ni kan, cikgu. Saya pasal saya buat video kat dalam TikTok. Sebab cikgu tu kerja duk tengok TikTok saya. Bila tengok sudahlah. Saya ni tak biasa nak cerita saya dengan orang. Anak dalam duit. Okey, cikgu nak kaunseling anak saya. Silakan, nak marah, nak didik, nak apa. Didiklah yang terbaik. Kalau cikgu rasa saya didik anak tak betul, tak bagus apa semua tu. Bukannya buka TikTok saya, lepas tu kata dekat saya depan anak saya. Nah, cikgu tak duduk dekat tempat saya. Cikgu tak duduk dekat kehidupan saya. Cikgu jangan duk nak sabit-sabit sampai dengan orang yang dah mati apa semua. Cikgu buat kerja cikgu mengajar. Saya masih lagi seorang ibu yang bekerja keras nak bagi anak saya duduk dalam aircon, nak bagi anak saya makan kenyang, nak bagi anak saya selesa. Cikgu jangan duk sabit-sabit. Anak saya duduk dengan saya teruk, anak saya duduk dengan depa dulu elok apa semua. Cikgu tahukah kehidupan kami ni macam mana? Cikgu, kalau cikgu ni professional. You are so professional. Takkan cakap macam ni. Faham tak? Nak panggil anak saya masuk bilik kaunseling. Duduk dalam bilik kaunseling. Cakap. Apa saja saya takkan masuk. Saya takkan. 16 tahun dah anak saya. Anak saya umur 16 tahun tak apa. Anak saya darjah 1 sampailah sekarang darjah kata 4. Saya tak pernah ada isu pergi sekolah. Saya tak biasa ada isu nak ambil tahu pasal apa cikgu buat langsung. Anak saya kena denda lah. Anak saya kena pukul lah. Anak saya kena marah lah. Kena kutip. Saya tak pernah ambil pot. Bahkan untuk anak saya sekolah rendah, saya salah seorang penyumbang. Ni hari ni aku nak beritahu. Tahu tak? Tak cikgu. Jumpa saya esok. Tengok sangat TikTok saya kan. Jumpa saya esok. Okey, sesi berjumpa dengan cikgu tadi bukan tak berjaya hampa. Tapi saya rasa saya berjumpa dengan pengetua yang sangat berkaliber, yang sangat ada ilmu yang sangat tinggi, yang juga seorang guru yang lama, yang baguslah. Dia cakap tak boleh, dia kena jumpa dua-dua pihak. Tapi saya dimaklumkan yang cikgu tu pun tak tidur. Kenapa cikgu tak tidur? Tidur lah, letih kan nak main sekolah lagi mengajar. Siapa tak tidur? Saya tak mention nama cikgu. Kalau tak salah, kenapa nak terasa? Bak kata pepatah resam padi lagi kita, berisi lagi kita menunduk. Nah, satu. Yang kedua, mestilah siapa makan cili, dia yang rasa pedas, spicy. Jadi kesimpulan dekat sini, saya seorang ibu, saya juga ada perasaan. Anak saya seorang anak. Jadi anak saya juga punya perasaan. Sama-sama kita, cakap bukan memperbaiki diri, tapi kita jangan mempelekehkan orang. Kita jangan langsung dalam kehidupan kita mempelekehkan orang dan melihat orang tu macam tak educated. Perlukah saya menunjuk segala sijil sekali sijil menikah saya? Macam tu. Jadi benda ni saya boleh panjangkan, tapi saya tak rasa saya nak pendekkan. Jadi kita akan keep going lah dari masa ke semasa. Nampak macam cikgu tak? Bangun!